Alhamdulillah, untuk yang berkerusi roda, Haji Amy menunjukkan contoh macam mana nak menolak kalau berkerusi roda. Dekat mana, kawasan manakah tempat melontar. Ni Haji Amy tengah mengajar pengiring lah. Kita rapat je. Kita akan melontar 3 batu. Kalau boleh, kita melontar yang pertama dan berdoa. Lepas tu, jangan kelang kabut untuk menghabiskan lontaran. Kita lontaran pertama berdoa dulu, menghadap kiblat. Awal juga Cik, handsome juga banci rupanya. Cik, tak adalah, saja je. Minat ramai. Okey. Assalamualaikum. Saya rasa pemilihan ni tepat lah. Sebabnya jarak pun dekat. Jadi kita nak pergi daripada Hotel Durat ke Mina ni, rasanya bolehlah. Ya, ini yang menjadi kebimbangan besar sebenarnya. Sebab apa? Sebelum sampai ke Kota Jamrat ataupun tempat kompleks Jamrat ni, ada kemah-kemah. Nanti Bacik tadi baru saja berbual dengan jemaah. Dia orang cakap ni kah kemah Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Engkau izinkan kami berada di tempat yang barakah, tempat menyempurnakan pekerjaan haji kami, ya Allah. Maka ya Allah, tolonglah terima kehadiran kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, hindarkan daripada kami segala mara bahaya, ya Allah. Engkau jadikan kami sebagai hamba-Mu yang ikhlas, yang tidak ada tujuan yang lain selain kepada-Mu, ya Allah. Ya Rahman Rahim, ubahlah sikap kami, ubahlah akhlak kami menjadi cantik dan indah seperti mana akhlak baginda Nabi SAW. Ya Rahman Rahim, terimalah daripada kami, ya Allah, lontaran kami. Terimalah daripada kami, ya Allah, mabit kami di sini, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Jadikan ianya asbab kami masuk ke syurga-Mu bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, kuat sikit. Amin. Bersemangat sikit. Amin. Amin. InsyaAllah. Haji mabrur semua, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bacik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah. Hari ni berapa Zulhijjah 6 kot. 6 Zulhijjah. Suara pun dah tak ada ni. Ni dah memang dah kena tempoh berehat sebenarnya. Tapi insya-Allah hari ini kami berpagi-pagian selepas subuh pukul 5 pagi. Macam biasalah aktiviti PJH ataupun aktiviti yang berada di kawasan hotel sekitar sekitar Aziziyah ataupun Shisha akan brisk walk. Tidak termasuk pula dah termasuk juga kepada rombongan CS Holiday akan brisk walk bersama-sama sambil kita mengenali Jamrat. Kat Jamrat depan sana. Jamrat depan sana bercahaya. Banyak kereta polis sekarang ni, tapi tak ada masalah. Itu untuk keselamatan kita semua. InsyaAllah kejap lagi kita akan melakukan senaman dulu kot. Mana AJK senaman? Cik, mana AJK senaman? Ni pun untuk membiasakan diri supaya kita semua mengenali kawasan Aziziyah ataupun Shisha tu sendirilah. Sebab nanti bila melontar nanti kita boleh berada di kelompok yang ramai, tetapi takutlah sebab biasanya bila kita melontar tu yang hari pertama adalah hari yang paling peak. Hari yang paling peak sebab kita akan melontar lebih kurang waktu-waktu afdal, iaitu 7, 8, 9, 10, 11. Wallahualam, tengok pada keadaan bas dan trafik. Tetapi insya-Allah doakan kami lah supaya kami dapat semua mendapat perjalanan yang lancar, iaitu kalau boleh tak nak seorang pun berpisah, tapi kita tak tahu.
Tapi dengan cara ni lah, dengan brisk walk pagi-pagi ni, kita orang akan dapat mengenali. Ada juga yang daripada kelompok ini tak pernah pergi Bin Daud lagi. Manalah tahu, tak tahu yang mana Jamrat. Ada yang masih tak tahu, rupanya Jamrat hanyalah 1 kilometer daripada sini. Manalah tahu kan. Jadi kita pagi-pagi ni dengan perasaan bertanggungjawab, kita mengenali. Macam Bancik memanglah mengenali buat Bancik duduk sini. Tetapi kita kena anggap yang semua jemaah kita ni, jemaah yang berada di sini tidak tahu apa-apa pasal Kota Mekah. Okey, jom bersama-sama dengan Abang Cik. Ada yang ambil gambar kucing. Itulah. Ramai betul peminat kucing. Alhamdulillah, janji pukul 5 pagi, pukul 4.30 semua dah bersedia. InsyaAllah. Okey. Kalau boleh jangan duduk tepi jalan sangat. Bahaya bas. Bahaya. Okey. Okey, okey. Bagusnya jemaah haji ni memang boleh dengar cakap. Cakap je ke tepi, semua ke tepi. Okey, macam biasa kalau baru bertemu dengan Abang Cik Live, silalah tekan button subscribe. Kalaulah bermanfaat ataupun dapat melepaskan kerinduan pada orang ramai, silalah kongsikan video ni. Okey, Zas. Orang kuat. Orang kuat Haji Imeh. Orang kuat dah turun. Ni semua orang Solo. Boleh panggil orang Solo? Boleh. Marah cucu nanti. Anak-anak dia cakap Solo kan. InsyaAllah Banci akan jadi sweeper kot, duduk belakang sekali. Duduk belakang sekali sambil-sambil mana-mana yang nak masuk video boleh masuk video, mana tak nak boleh ke tepi. Okey. Saya duduk belakang sekali, jangan risau. Okey. Okey semua? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Ajah, bersedia Ajah? Okey, Haji, okey? Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah insya-Allah. Okey. Kita tengoklah muka-muka keceriaan. Kita kekalkan keceriaan sampai bila-bila insya-Allah. Amin. Okey. Ni kita ambil gambar. Kalau tidak kan orang marah. Saya gambar video saya tak ambil pun. Ni kita ambil video dulu. Assalamualaikum. Okey Ji. Alhamdulillah, insya-Allah. Kita doakan semua. Okey, saya dia orang belakang lah. Okey, inilah kelompok yang ada. InsyaAllah kita doakan setakat ini jemaah-jemaah CF Selidih semuanya sihat-sihat semua. Adalah batuk-batuk. Itu perkara biasa sebab kita mengadaptasi dengan cuaca, dengan kekeringan bumi Mekah ni. Sebab kita kalau dekat Malaysia, kita basah. Jadi kita kurang-kurangkanlah. Macam Banci terpaksa bercakap juga ni. Kalau tidak memang, kalau ikutkan hati nak berehat ni. Tapi itulah untuk semua, untuk kenangan bersama insya-Allah. Okay, alhamdulillah nampaknya semua anggota ataupun petugas-petugas termasuk ustaz bimbingan kita Ustaz Azhar masih cergas melayan jemaah. Dan alhamdulillah jugalah apabila Bancik kata-kata bila bercakap dengan jemaah daripada CS Solideh, setakat ini semuanya berpuas hatilah dengan perkhidmatan petugas-petugas yang disediakan. Sentiasa memberi perkhidmatan 24 jam. Tak adalah 24 jam. Tapi kalau ada persoalan, kebanyakannya insya-Allah dijawab dengan cepat insya-Allah. Okey, nampak juga. Tapi yang pentingnya adalah jemaah. Jemaah itulah yang paling penting. Tengok muka-muka dah cukup rehat ni rasanya. Semua tidur awal sebab di briefing awal pukul 5 pagi kita akan bergerak. Ada yang dah tidur awal semalam rasanya sebab bila kita keluar malam-malam dah tak nampak jemaah dah. Dia sebab bila waktu kemuncak macam ni, berehat adalah perkara yang paling penting sebelum hari kejadian. Okey, jom kita dengar briefing daripada ustaz kot. Insya-Allah kat depan sana. Kita tengok ni para petugas. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersiap sedia, bersiap siaga. Kita akan berjalan. Kat sini. Difahamkan ada lagi kawan-kawan kita yang sedang turun. Dan sekarang ni lift agak penuh lah. Sebab tu kita tunggu sekejap. Sambil-sambil kita tak nak seorang pun terlepas brisk walk ni. Alhamdulillah setelah briefing kita mulakan perjalanan Macam-macam biasa Bancik akan jadi sweeper balik. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, itulah tugas Bancik. Jangan lupa kita pun sebagai kenangan memori, ambil gambar, jangan risau. Ambil gambar, ambil video sebagai memori sebenarnya. Bila lagi bukan kita semua hidup sekali sahaja. InsyaAllah. Okey, alamak yang belakang sana.
Okey, ada petugas sedang membantu yang berkursi roda, insya-Allah. Abang kuat kita. Abang kuat kita sambil-sambil membantu insya-Allah. Kita pastikan satu jemaah pun tidak terlepas dalam sesi ni. Jom sama-sama. Saya jadi sweeper, insya-Allah. Kita melintas beramai-ramai. Kita tu. Okey. Kita pastikan driver-driver ni pun kadang-kadang itulah muskilah dah. Okey. Banci duduk tengah-tengah jalan. Okey. Okey, terus je insya-Allah. Okey. Sambil-sambil tu. Ajano cepat. Lagi. Okey. Okey, jom. Habis. Inilah bila kita beramai-ramai ni pun kita semua ni berdarah manis. Silalah berhati-hati jugalah. Enjoy juga. Berkenalan atau bersenam juga, tapi kita harus berhati-hati dengan jalan raya yang agak besar juga di hadapan Jamrat ni. Okey, jom. Ini juga sebenarnya menjadi rehearsal kepada petugas-petugas sebenarnya. Kita boleh tengoklah macam mana keadaan jemaah, macam mana kekuatan jemaah. Jadi satu rehearsal bagi petugas-petugas juga untuk bersiap siaga. Bersiap siaga demi kelancaran jemaah-jemaah semua, insya-Allah. Banci dah terpaksa berlari ni. Dia orang dah ke depan sana jauh dah. Okey, kita tengok dekat sini bukan kelompok CS Holiday, tetapi sukarelawan daripada Arab Saudi pun ada buat brisk walk juga. Kita tengok kat sini. Sama-samalah kita. Jom. Mana. Ini bukan kita buat rombongan pergi Ben Daud Kita buat rombongan ke Jamrat, insya-Allah. Laju semua berjalan ni. Banci rasa macam slow pula. Langkah panjang ni. Alhamdulillah tak sampai perjalanan yang 5 minit. 5 minit rasanya. Tak sampai 5 minit kita dah sampai dah dekat dataran Jamrat. Ni dataran kita panggil. Selalu kita duduk dengar cerita pasal dataran Masjidil Haram. Kali ni kita pergi dengar cerita pula pasal dataran Jamrat pula. Dan Banci tengok banyaklah perubahan yang kerajaan Arab Saudi buat. Insya-Allah. Komplek Jamrat ni, di dataran ni kita tengok ada bumbung baru. Bumbung baru tu apa? Jom kita tengok. Tapi rasanya tidak boleh lagi digunakan. Kita kena dulu. Dia akan digunakan semasa hari kejadian kot. Dataran Jamrat ni dia swing sikit, kita akan ke kanan. Okey, dekat sini juga kita akan rehearsal ramai-ramai. Bukan sahaja CS Holiday yang ada sekarang ni. Kebanyakan negara pun daripada Malaysia, daripada seluruh dunia yang duduk sekitar Aziziah ni sedang brisk walk juga. Jadi kita kat sini pun kita boleh beramai-ramai merasai suasana serba sedikit, insya-Allah. Makin lama makin padat makin dekat kita dengan Jamrat, semakin padat dengan manusia. Kita baru 144 200 lebih. Kita baru 200 lebih, bayangkan kita akan bertembung dengan kelompok-kelompok yang lebih besar sebenarnya sebentar lagi. Okey, alhamdulillah kita dah berada di belakang Ben Daud dah. Ben Daud dekat sini. Ben Daud tengah loading barang ni. Kita masuk Ben Daud, ada juga di belakang sana. Jadi sikit lagi kita dah nak sampai dah ke kawasan Jamrat. Rasanya berpeluh pun tidak lagi Berpeluh lagi je. Belum pergi. Tiba-tiba dah sampai dah. Alhamdulillah. Sebab ada juga jemaah-jemaah tidak membayangkan lagi sebenarnya Jamrat kat mana. Tak pernah datang, tak pernah tu. Dekat sini pun kita tengok dah ada diversion ataupun checking checking daripada pihak askar lah untuk memastikan semuanya keadaan selamat. Okey, tak apa, betul. Okey, alhamdulillah lah. Kami semua mendapat doa daripada polis tadi, iaitu Haji Mubarak. InsyaAllah Haji Mubarak dan juga Haji Mabrul. Haji Mabrul. Memang betul daripada masa-masa ini sama-samalah kita mendoakan. Berbanyakkan doa sesama kita, mengucapkan Haji Mabrul insya-Allah supaya kita sama-sama semua
mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Memang kalau beginilah keadaan dia, hari kejadian, rasanya memang yang nusuk je lah yang boleh masuk kot. Dia orang memang dah standby betul-betul lah penggunaan nusuk ni, nusuk kad ni. Tadi ada juga jemaah dia cek sikit-sikit apa semua, tapi tak apa. Itu semua untuk keselamatan jemaah juga. Ni yang pakcik cakap tadi, bumbung yang cukup lawa yang memunjai kajian fizik dan kimia. Fizik dan kimia memastikan bumbung ni berfungsi dengan baik. Dia ada lubang-lubang angin apa semua dengan kipas, semua baru benda ni benda yang baru untuk jamrat. Sebab bancik berjalan masa Ramadan hari tu pun belum siap. Begitu cepatnya dia orang buat ni. Ramadan itu tak ada lagi. Laluan ni ataupun ni tempat sesen bas kot. Kalau kita tengok ada nombor bas, nombor 5, nombor 12. Ini semua sesen bas pergi ke Masjidil Haram kot nanti. Dia nak buat sistem yang sungguh efisien. Tapi tidak boleh menampung semua, tapi bolehlah memberi keselesaan kot, insya-Allah. Okey. Sambil berjalan pun, kalau sesiapa yang nak menanya hukum kepada Ustaz Azhar, itu pembimbing CS Holiday, boleh je. Memang Ustaz memang willing tu sepanjang masa, selagi kota tak habis selagi kota tak habis. Dia sehari dia banyak kota sebenarnya. Okey, tak ada, saja je lah kita gurau-gurau, insya-Allah. Biasa menemani kita menemani. Ni pun dah ni. Tapi tak lengah, bancik je lengah. Bancik je lengah. Orang lain okey lagi, bancik je pula yang lengah. Sebab terlampau laju dia orang berjalan ni. Okey. Bancik biasa langkahan pendek, ni langkah panjang ni. Okey, jom. Okey. Terbaik. Okey, kita sekarang ni daripada kelompok merah kita berjumpa dengan kelompok kuning. Kuning ni biasanya Turkiya. Turkiya. Dia orang ni bahasa Arab tak pandai, bahasa English tak pandai, Turkiya je ni. Lepas tu kalau kita tengok ni jemaah-jemaah paling sukalah dia tengok kedai-kedai. Kedai jus pun ada. Aiskrim ada. Mana. Sebab tu pandainya petugas haji CS Holiday ni, dia bawa ke kiri sikit. Kalau ke kanan tu semua dah singgah dah. Tapi bancik tahu dalam kepala ni batal balik ni tak tunggu dah. Sanggup beratur ni. InsyaAllah. Air laban ada, air jus, air tembu semua ada. Banyaknya jual air jus ni. Okey, nak pergi balik kita tengok apakah kedai diserang oleh jemaah-jemaah CS Holiday. Rahsia Boleh slow sikit Haji Meh belakang. Slow sikit. Bagi kita ramai-ramai berkelompok. Penat berlari. Okey, kita jaga orang belakang juga Okey. InsyaAllah. Kalau lebih tahu saya tak tahu. Saya ni orang depan ni laju kan ni. Orang depan laju, petugas pun laju. Sekejap, kita stay. InsyaAllah kita kumpulkan. Okey, alhamdulillah kita tunggu orang belakang. InsyaAllah. Sebelum sampai Haji Imeh kita menerangkanlah gambaran sebenar kompleks ni. Sebab ramai juga tertukar ingatkan yang bulat-bulat tu adalah ada. Kita nak zoom macam mana zoom macam mana? Okey, ni bulat-bulat ni adalah jamrat. Sebenarnya bukan. Jamrat adalah straight ataupun lurus pergi ke Kota Mina juga. Dia tak ada bulat-bulat yang memanjang ni. 1, 2, 3 ni bukan jamrat. Sebenarnya ini hanyalah eskalator. Sebab tu insya-Allah kita akan ataupun pihak CS Holiday akan menerangkan sebaik-baiknya supaya boleh nampak gambaran sebenar bagaimanakah jamrat tersebut. Insya-Allah. Tengok. Indonesia, Singapura, Thailand daripada Selepas penerangan sedikit, mulalah perjalanan kembali. Insya-Allah. Alhamdulillah. Semuanya masih okey. Tak ada yang berpatah balik belum lagi Belum lagi ada yang berpatah balik, tak ada. Alhamdulillah. Tak rasanya tak sampai 5 minit kot. Kita dah sampai dah. InsyaAllah. Selama ni ramai tanya Bancik mana-mana jamrat kan. Hari ni kita boleh nampak jamrat dah.
Sebab dia orang kadang-kadang tunggu YouTube Bancik juga baru tengok. Tapi kali ni Bancik tak sempat buat. Anak-anak tengok Alhamdulillah. Salah satulah kegembiraan yang Bancik dapat bila buat vlog kali ini ataupun bagi Bancik dapat ikut perjalanan ini, rata-rata yang berumur Alhamdulillah mengatakan anak-anak dah tak payah update dah. Terus dia tengok vlog Bancik, tahu je ayah-ayah atau mak-mak dia orang ke mana. Alhamdulillah. Sebenarnya kita orang semua tak tahu lagi adakah Jamrat ni boleh dimasuki ataupun tidak. Ini cumalah kita mencuba sebab kadang-kadang Jamrat ni dibuka ataupun ditutup untuk keselamatan jemaah lah sebelum hari kejadian. Sebab kita tengok pun askar-askar atau polis-polis pun dah ramai bersiap-siaga. Kalau ada apa-apa yang terjadi, kita terima kasih jugalah kepada sukarelawan, kepada pihak polis, pihak askar yang menjaga keselamatan kita orang ni. Kita doakanlah supaya petugas-petugas ni semua dibalas dengan syurga, insya-Allah. Bukan senang nak jadi khadam Allah ni. Berpanas, berperik sekarang ni okey lagi. Sekejap lagi tengah hari pukul 12. Kita jalan kat sini. Kat ni Bancik respect dengan semua jemaah. Tidak terpengaruh dengan kedai-kedai kat belakang, kat tepi ni. Setakat ni masih semua berjalan lancar tak ada pun yang pergi. Kita tengok tak ada pun, kosong. Tapi balik sekarang kita tengok sekarang. Semua masih berjalan lancar, masih bersemangat untuk mengenali Jamrat kita, InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah kita dah masuk ke pagar kawasan Jamrat. Inilah pagar dia. Biasanya dalam pagar ni tiada satu kenderaan lah. Tapi kecuali kenderaan-kenderaan pihak penguasa lah yang boleh bantu. Kalau hari kejadian, kawasan ini semua dia ada satu lagi kerinduan sebenarnya, bunyi siren. Terlampau banyak bunyi siren sepanjang masa sebab nak memastikan jemaah-jemaah tak duduk berkeliaran ataupun nak suruh orang berjalan terus supaya tidak menjadi sesak. Itulah dia orang menggunakan siren-siren polis ataupun kereta-kereta polis lah, insya-Allah. Sikit lagi. Dan lepas ni Bancik akan tangkap seorang yang pakai gamin. Tengok berapa step kita daripada mana ni? Daripada hotel di dekat sini juga kita boleh melihat beberapa teknologi kipas terbaru. Kipas terbaru kat sini. Ada yang di tengkuk, ada yang di tangan. Semua model-model lain Sebenarnya kalau model-model ni sponsor Bancik untuk promo pun bagus juga sebenarnya. Untuk haji tahun depan. Tapi itulah teknologi setiap tahun berubah setiap tahun berubah, makin lama makin canggih. Silap-silap kat tengkuk ni ada aircon lepas ni. Okey, helikopter pun ada kat atas. Kita hai helikopter. Hai. Ni helikopter MOH rasa ni. Ministry of Health. Memastikan ni ambulans kan biasanya. Warna merah di bawah. Semasa ini jugalah kepada pengiring-pengiring kepada pengiring-pengiring nak praktis. Pengiring praktis. Bukan kita orang tak nak membantu menolak apa semua, tetapi inilah praktis bagi pengiring-pengiring yang ada. Ni dia. Tapi insya-Allah kalau benda-benda angkat divider semua kita orang tolong. Tengok pada kemampuan, insya-Allah. Sebab inilah hari kejadian, macam inilah keadaan dia. Ni dia. Tapi Bancik itulah. Inilah haji. Okay, Alhamdulillah kalau ikut mata kasar sebenarnya kita Jamrat ni dah nampak besar. Tetapi dalam kamera ni Bancik tak pastilah macam mana. Cuma pintu masuk tadi polis sedang briefing. Dia cakap habis briefing baru kita boleh masuk, insya-Allah. Kita tengok macam mana. Kita pun tak tahu polis-polis tu sedang berkawat berapa lama untuk tu untuk briefing dia orang. Nanti kita tunggulah sementara kita boleh tunggu. Ni dia. Ustaz Azhar dah mula briefing di manakah line Mina ataupun di manakah kawasan Mina yang sebenar. Takutnya ada kekeliruan, ada jemaah-jemaah bermabit di kawasan sini. Sebab dekat kita tengok kat sini kadang-kadang tak perasan dia punya signboard dia. Ni Mina start here. Jap kat sini. Mina start here kat sinilah. Ni dia. Jadi dia serong ke sana. Jadi kalau kita tengok bila dia serong ke sana,
dia okey, dia bersero ke sana, jadi dia betul-betul dengan Jamrah Aqobah. Kat sini kita make sure memastikan jemaah-jemaah tidak bermabit di kawasan sini. Sebab kawasan sini bukan kawasan Mina. Ni alhamdulillah Ustaz Alha sedang explain apa itu nafak awal dan juga nafak tani. Bilakah tarikh-tarikh untuk buat nafak awal ataupun syarat-syarat nak buat nafak awal dan juga tarikh untuk buat nafas tani, insya-Allah. Tengok. Jadi tadi ini adalah meninggalkan minal layat. Akhirlah akhir. Bila akhir tu 13 Zulhijjah. Beza 2 je. Alhamdulillah kita tengok apa yang Ustaz terangkan, Ustaz Azhar terangkan nampak menjadi kefokusan sekarang ni kepada jemaah. Semua fokus Ustaz tunjuk tangan je semua berpaling. Ustaz tunjuk tangan je semua berpaling. Alhamdulillah. Fokus macam inilah kita nak sebenarnya. Supaya kita sama-sama mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita balik, kita bersyukur berhenti, kita dah bebas 10 larangan ihram. Dah boleh pakai baju biasa bagi laki-laki, dah boleh berwangi-wangian dan sebagainya. Tapi ingat, 3 lagi tak bebas, semua ada 13. Kalau kita tengok sekarang ni sesi yang paling penting sesi soal jawab. Kita ucapkan terima kasihlah kepada juga yang sudi bertanya sebab bila sudi bertanya ni dia menyebarkan ilmu yang lain. InsyaAllah yang bertanya pun dapat pahala bersama-sama, insyaAllah. Okey. Banyak-banyak sesi, inilah sesi yang paling best. Iaitu sesi bergambar. Sebagai kenangan, insya-Allah. Okey. Yang tak best ni jadi juru kamera. Selalu tak ada dalam gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Engkau izinkan kami berada di tempat yang barakah, tempat menyempurnakan pekerjaan haji kami, ya Allah. Maka ya Allah, tolonglah terima kehadiran kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, hindarkan daripada kami segala mara bahaya, ya Allah. Engkau jadikan kami sebagai hamba-Mu yang ikhlas, yang tidak ada tujuan yang lain selain kepada-Mu, ya Allah. Ya Rahman Rahim, ubahlah sikap kami, ubahlah akhlak kami menjadi cantik dan indah seperti mana akhlak baginda Nabi SAW. Ya Rahman Rahim, terimalah daripada kami, ya Allah, lontaran kami. Terimalah daripada kami, ya Allah, mabit kami di sini, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Jadikan ianya asbab kami masuk ke syurga-Mu bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin kuat sikit. Amin. Bersemangat sikit. Amin. Amin. InsyaAllah. Haji mabrur semua, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okey, alhamdulillah lah juga kita dekat sini ramai jugalah boleh bermesra-mesra kat sini dengan banci apa semua, sampai-sampai kita mendoakan jugalah. Berbanyakkan doa supaya kami semua dipermudahkan dan menjadi haji yang mabrur, insya-Allah. Dah gambar belum? Okey. Alhamdulillah banci dapat tangkaplah seorang jemaah daripada CS Holiday dan banci berminat sebab menggunakan elektrik kerusi roda elektrik. Dengan pemilihan hotel yang daripada Durat Mina ni, apakah pendapat Hajah? Bukan hari kejadian tetapi kita pergi rehearsal ni. Macam mana Hajah? Boleh pegang ya? Okey, senang. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya rasa pemilihan ni tepatlah. Sebabnya jarak pun dekat. Jadi kita nak pergi daripada Hotel Durat ke Mina ni rasanya bolehlah kita berjalan kan. Kalau saya gunakan kursi roda ni lah, mungkin juga akan berjalan jugalah kalau tak sesuai kan, sekejap jalan ataupun menggunakan kursi roda. Jadi pemilihannya saya rasa memang baguslah. CS Holidays terbaik. Betul. Banci perasan yang kursi roda ni berbateri ataupun elektrik lah kita panggil. Macam mana kekuatan bateri dia setakat ni? Boleh tengok kat mana? Tak boleh? Ke macam mana? Ke tiba-tiba dia mati sebenarnya? Oh, dia ada bateri dia lah kat sini. Oh, okey, dia ada ni. Oh, dia akan tunjuk setakat ni tadi cas penuh ke tak? Sebelum datang sini.
Sederhana penuh. Sederhana penuh. Nanti make sure bila hari kejadian kita cas betul-betul dulu manalah tahu nanti tiba tak cukup bateri, tapi setakat ni walaupun separuh bateri still lagi ada. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kita mendoakan jugalah Hajah mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Terima kasih sudi masuk vlog. Okey. Alhamdulillah lah setelah Bancik tengok kita doakan jugalah kursi roda ni tak ada apa masalah nanti boleh digunakan sebaik mungkin. Katanya harga boleh tahan juga boleh tahan, tapi itulah pengorbanan haji untuk memudahkan. Tapi sebenarnya kalau bateri habis ada pengiring sebenarnya. Kita berterima kasihlah kepada pengiring insya-Allah. Kita doakan jugalah kursi roda tu bertahan dan juga pengiring pun diberi kesihatan dan diberi diberi ganjaran yang sebaiknya insya-Allah. Dan mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Semua ni subscriber Bancik tu yang Bancik seronok Kebanyakan daripada SOJ ni semua dah kenal Bancik dah. Hari-hari tengok vlog Bancik. Famous ni orang ni. InsyaAllah tak. Kita manusia biasa je. Nonton Bancik. Okey. Rasanya kursi roda tu lebih laju jalan daripada Bancik sekarang ni. Laju sekarang ni kursi roda ni. Tadi berkursi roda, sekarang ni yang viral tokak ajaib. Boleh jadi kursi. Macam mana Ji? Okey. Saya sekarang ni. Alhamdulillah. Tengok. Tahan sikit lah. Okey. Sampai sikit lagi kita orang dah nak sampai Jamrat. InsyaAllah. Okay, kita dah bersama kelompok Haji Ifrat. Bila Haji Ifrat ni semua slow and steady sentiasa memakai ihram dan menjaga adab. Berada di Kota Mekah insya-Allah. Bancik dah jadi sweeper betul sebab belakang Bancik dah tak ada ni. Ada lagi 2 orang. InsyaAllah. Ada lagi 2 orang. Tak apa, Bancik tunggu insya-Allah dengan tempoh setianya Bancik tunggu. Santai-santai. Inilah yang katanya semakin berisi semakin romantik. Itulah mahalnya. Budak-budak muda pun kadang kalah. Ya, ini yang menjadi kebimbangan besar sebenarnya. Sebab apa? Sebelum sampai ke Kota Jamrat ataupun tempat kompleks Jamrat ni, ada kemah-kemah. Nanti Bancik tadi baru saja berbual dengan jemaah. Dia orang cakap ni kah kemah Mina? Tidak, sebenarnya ini adalah kemah untuk para petugas, iaitu banyaknya adalah untuk polis. Itu yang kita risaukan sekarang ni. Takut orang tersalah tempat mabit. Sebab dia orang dah kemah, dia orang ingat mabit. Itulah. Okey, kita cuba. Kita tengok berkursi roda untuk melintas longkang melintas besi ni. Mula-mula kita tak perlukan bantuan. Oh, masuk lubang. Oh, tak boleh. Boleh dah. Okey, kita try tengok. Terus jalan laju je. Ni praktis ni. Okey, sebab ada lubang yang cukup besar juga yang dekat sini tu yang kita praktis terus siap-siap. Tengok. InsyaAllah. Reverse ni bang. Bang. Reverse. InsyaAllah, jap. Nanti pihak pengiring sebenarnya boleh je tolong-tolak, tapi ini untuk praktikal. Sebelum hari kejadian. Ke kiri. Okey, alhamdulillah. Lepas insya-Allah. Bukan kita tak nak bantu, tapi inilah cara praktikal yang sebenar untuk praktis. Untuk biasa dengan controller. Nampak ada air. Sekarang ni kita dah lihat semua ni macam lebuh raya Duke Tapi sebenarnya bukan lebuh raya Duke. Sebenarnya ini semua adalah jambatan ataupun untuk berjalan kaki saja. Bayangkanlah kelebaran dia seperti lebuh raya. Kita tengok kat sini. Tengok ni. Ni tengok ni semua jambatan pergi ke Muasim lah. Inilah perjalanan dia. Ini kita berada di tempat keluar. Bukannya tempat masuk tempat masuk berada di hujung sana. Di hujung kompleks. Ini tempat keluar. Inilah jambatan yang dirundui oleh kebanyakan jemaah-jemaah daripada Asia Tenggara. Kebanyakannya daripada Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Semua akan melalui jambatan ni, iaitu level 3 Jamrat. Alhamdulillah, kita dah sampai dah ke Jamratul Aqabah, iaitu jamrat yang akan kami laksanakan ibadah haji nanti.
iaitu melontar. Tetapi paling bagusnya adalah kita tengoklah setianya sahabat-sahabat kita, walaupun jalan agak lambat, jalan agak slow, tapi alhamdulillah kita akhirnya sampai juga Kita tengok kat sini. Dan paling terbaik adalah kita tengok petugas haji daripada CS Holiday sanggup menunggu yang terakhir. Kita tengok Abang Isa kita. InsyaAllah, alhamdulillah, semoga petugas-petugas ni pun diberi ganjaran lah yang sebaik-baiknya, insyaAllah dibalas syurga semua. Sebab menjadi petugas ni perlu sabar. Walaupun dia orang boleh laju, tapi tetap dia orang tunggu yang terakhir, insyaAllah. Terima kasih banyak bang. InsyaAllah. Petugas is petugas. Make sure semua jemaah sampai, takut tak tersampai. KG, steady. Alhamdulillah banci dah sampai ke Jamratul Aqabah. Depan sana adalah Jamratul Ula, Ustah, kat depan sana. Kalau salah sebut tu minta maaf lah ya. Dia tengah-tengah mengah ni. Tapi Ustaz memberi peringatan kepada semua jemaah, mana tahu ilmu ni boleh dikongsi bersama. Setiap macam hari ke 11 kita akan melontar 3 batu. Kalau boleh kita melontar yang pertama dan berdoa. Lepas tu jangan kelang kabut untuk menghabiskan lontaran. Kita lontaran pertama berdoa dulu menghadap kiblat. Lepas tu barulah kita melontar yang kedua. Lepas tu kita berdoa dulu. Selepas itu baru kita melontar yang ketiga. Dan selepas ketiga kita tidak habis dah melontar, tidak habis, orang cakap dah habis dah sesi berdoa, kita terus je melakukan aktiviti seterusnya, insya-Allah. Jangan kelang kabut nak melontar 3-3, nak berlari, nak berebut. Sebab apa? Di situ ada keberkahan untuk kita berdoa. Insya-Allah kita kongsi-kongsikan tips ini supaya lebih ramai lagi yang dapat mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Kat sini tengok dah ada dah sahabat-sahabat kita mencari batu. Praktis bang, praktis. Batu besar mana tu? Besar sana? Besar ni. Besar ni je, besar biji kacang. Kalau saya panggil sebesar biji kacang lah. Janganlah besar-besar sangat. Jangan terbaling tasbih sudah. Mahal tasbih ni. Okey, jom baling. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Dua je. Tak cukup batu. Okey, tak apa. Allah, rasanya setakat ini sajalah kita punya vlog kali ini. Dan mana-mana yang maktab 112 akan meneruskan perjalanan dia melihat maktab. Sebab maktab 112 sebenarnya kita boleh pergi je daripada sini, daripada kompleks Jamrat. Untuk maktab 82 harus berjalan sikit, tapi kita akan praktikkan semasa kejadian. InsyaAllah semoga vlog kali ini bermanfaat kepada semua. Kepada yang dah pergi dapat melepaskan kerinduan, mana yang belum pergi untuk haji dapatlah mendapat gambaran yang sebenar, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa di vlog akan datang. Okey, Zaz. Apa dia? Belum pergi. Kenapa? Tak adalah nak ambil gambar ke? Boleh, insya-Allah. Saja je. Saja tak nak stop. Saja tak nak. Awal juga handsome juga banci rupanya. Tak adalah. Saja je. Minat ramai. Okey. Banci pun sebab ibadah ni setahun sekali kan, banci Google jugalah apakah nama-nama jamrat ni. Iaitu jamrat pertama adalah jamrat Al-Ula, lepas tu jamrat Al-Wusta dan juga jamrat Aqabah. Jangan malu untuk kita untuk bergoogle. Sebab bukan semua kita ingat Okey, insya-Allah. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, untuk yang berkerusi roda, Haji Amy menunjukkan contoh macam mana nak menolak kalau berkerusi roda. Dekat mana, kawasan manakah tempat melontar. Ni Haji Amy tengah mengajar pengiring lah. Kita rapat je. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi jangan segan-segan lah untuk berkerusi roda. Kita merapatkan daripada batu tu. Okey, lepas insya-Allah. Inilah kelebihan Haji Amy berkongsi pengalaman Alhamdulillah. Ni ada batu lah. Haji Amy sanggup pergi kutip batu. Dia tengok macam mana yang berkerusi roda cara membaling.
Pastikan masuk. Kalau misal kata akak rasa macam suka sebab ini terlalu kecil anak batunya. Besok anak batu dia keluar ni, kat sini boleh bangun. Bagus. Masuk aja. Kan? InsyaAllah, masya-Allah, tabarakallah. Dia mesti Okey. jangan bimbang. Kau jangan bimbang. Sebab Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 慢起来。